mengatakan bahawa haram hukumnya menjatuhkan pemimpin Islam meskipun pemimpin itu membuat maksiat yang besar selagi mereka solat. Maksiat besar maksud dosa besar. Okey, baik. Mereka mengemukakan hadis sahih. Maksud ada hadis sahih. Betul. Disebut kitab Aqidah At-Tahawiyah pun memang betul. Sebagaimana pemimpin Islam itu tidak tidak menolak sembahyang. Kalau tengok dia sembahyang, walaupun buat rasa macam mana pun, kita tetap kena ikut dia. Sabar. Ada hadis fal yasbir. Kena sabar dengan kerana mereka itu. Baik. Majlis Fatwa Kelantan tahun 1978 menyatakan haram hukumnya berkongsi pemerintahan dengan orang kafir. Baik. Ada dua benda soalan ni. Kalau soalan ni tanya kita betul kita faham ni, dua benda lah tanya ni. Yang pertama sekali ni ialah haram kita lawan pemerintah yang buat dosa besar sekalipun dosa besar dan dia masih lagi sembahyang. Betul, hadis memang hadis sahih. Nampak tu. Tetapi kena faham hadis ni atau sebut sekali dah. Kalau baca Quran, kita kena belajar sebab nuzul Quran. Sebab nuzul ayat. Contohnya pasal apa Allah Subhanahu wa taala turun? Apa di ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kita tahu pasal apa ayat itu turun? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa dia? Nampak tu, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kita tahu sebab nuzul dia. Hadis, hak yang ada riwayat, kena tahu sebab wurudul hadis. Kena tahu pasal apa hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu sebab nuzul dan sebab wurudul hadis. Nampak tu. Jadi pendapat pada Salafi yang mengatakan tak boleh kita lawan pemerintah. Nampak tu. Maka dia ni, puak mereka ni melihat daripada satu sudut sahaja. Dia tidak melihat daripada sudut yang luas, kerangka yang besar. Kalau dia tengok kepada hadis yang lain, hadis sahih juga. Afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim ini adalah pemerintah yang tidak mengikut hukum Allah. Bukan maksud dia bunuh orang, ceroboh tanah orang, rombok orang. Bukan begitu maksudnya. Kalau pemerintah tak ikut perintah Tuhan, perintah Allah, nampak tu, maka wajib kita tegur dia, wajib kita kena beritahu dia benda tu salah. Nampak tu. Lepas tu, yang dimaksudkan dengan hadis ni, sekiranya pemimpin itu Islam dan juga melaksanakan dasar Islam dan dia melakukan dosa besar tu secara tersembunyi, secara peribadi. Kita tak cek dia. Macam tu, pemerintah tu dia duduk rumah dia, dia panggil pelacur contohnya. Oh, dia berzina dalam rumah dia. Faham tu? Kita tahu. Nampak tu? Walaupun dia berzina, minum arak, tiap kalah contoh. Kita tahu. Nampak tu? Maka kita kena taat dia. Faham ni? Pasal dia tu masih lagi Islam dan juga melaksanakan dasar Islam. Dan dosa hak dibuat tu tersembunyi. Dan dia tak beritahu orang. Maka wahisabun Allah. Tetapi apabila pemerintah itu buat salah, terang-terang bercanggah dengan syariat Allah, ucapan dia keluar perkara-perkara yang menyebabkan gelincirnya Islam dan iman dia, maka ketika itu wajib lawan. Tak lawan kita dah sebesar. Tak lawan dah sebesar kita. Pasal kita membelakangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Dan kita membelakangi apa hak yang dibuat oleh Khulafa Ar-Rasyidun dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, kaitan pemerintah ni dia besar kenanya. Dan berkaitan pemerintah dengan rakyat cukup besar. Pasal apa yang akan dibuat oleh Allah bila bangun pada kubur akan pecah dua kumpulan. Setiap orang ikut panji dia, ikut pemimpin dia. Kalau pemimpin dia dulunya buat dosa besar sebagai, dia ikut pemimpin dia, rakyat bawah ni. Nampak tu? Jadi oleh kerana itu, hadis hak yang disebut oleh mazhab Salafi ni ialah dalam satu konteks sahaja.
Kalau kita tengok, kita combine dengan hadis lain, maka hadis dia tak boleh diguna pakai. Kita baca pada tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut setiap orang Islam kena faham 3 pekah. Pekah yang pertama fiqhu al-waqi', realiti hak berlaku sekarang. Yang kedua je fiqhul aulawiyah, keutamaan dia apa. Yang ketiga je fiqhul al-muwazanah, pertimbangan. Kalau kita buat hak ni mudarat yang besar contohnya, maka kita kena buat hak tu. Dan sekarang ni fiqhul waqi' contohnya pemerintah umat Islam. Apa patutnya kita kena belajar sejarah. Sebelum tahun 1928 dan Syekh Daud Fatani tu dah sempat macam ni. Semua umat Islam di seluruh dunia ni negara desa je. Kalau nak pergi Mekah, kalau nak pergi Turki, nak pergi ke Jordan, nak pergi Syria, tak payah guna pasport. Sepasport je, nak kabar je. Boleh pergi belaka. Pasal apa? Pasal negara umat Islam belaka. Nampak tu? Tapi lepas berlaku je tahun 1928 kejatuhan Turki Ottomaniyah, maka musuh-musuh Islam banyak ni dia pecah-pecah. Lepas tu akhir sekalinya negara tu berjuang dengan untuk negara dia, kebangsaan, bukan kerana Islam. Nampak tu? Sekarang ni Islam balas Islam. Nampak tu? Jadi rata-rata semua negara umat sekarang ni tidak mendaulatkan dasar Islam. Nampak ada 2 negara yang betul-betul nak daulatkan Islam. Yang pertama Somalia, yang kedua Sudan. Somalia walaupun makan tak cukup, tak cukup makan, berebut makan, tapi dia masih mulia di sisi Allah. Pasal apa? Dia berjuang pada pasir, makan bewak pasir, nak kabarnya. Pasal apa? Berjuang nak laksana dasar Islam. Subhanallah. Sudan, pasal Sudan dia kaya sikit, pasal ada laga minyak. Nampak tu? Baru ni PBB buat tu ketetapan cekak. Dia pecah Sudan Utara, Sudan Selatan. Tuan-tuan tahu tak, Sudan Utara ni 90% orang Islam. Laga minyak kurang. Sudan Selatan 80% Kristian, 20% je orang Islam. Dan laga minyak di Sudan cukup banyak. Nampak tu? Ni pandai jahat. Jadi oleh kerana itu, wajib kita lawan pemerintah yang kebanyakan kalau kita katakan realiti sekarang ni, semuanya dicucuk hidung oleh negara-negara barat. Nampak tu? Jadi wajib kita melawan pemerintah seperti ini. Siapa yang reda keadaan macam ni, maka dia tu berdosa walaupun dia tidak buat jenayah tersebut. Reda bil kufri kufrun, reda bil ma'siyati ma'siyatum, yang disebut oleh ulama. Kalau kita reda orang buat maksiat, maka kita pun buat maksiat. Kalau kita reda pada kufur, kita pun jadi kufur. Wala'iyazubillah. Kesan daripada pemerintah. Nampak tu? Dia kena faham boleh. Dan sekarang kita bertengok sendiri, pemerintah yang menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Apa tak? Pemimpin yang menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Islam kalau buat mundur kita. Subhanallah. Nampak tu? Makna dia ajar Tuhan. Maka bila ajar Tuhan, gelincir iman. Gelincir iman. Nampak tak? Ini kesan dia sebenarnya. Jadi ketika itu dah masuklah hadis ni. Pasal pemimpin itu telah keluar daripada Islam. Daripada garis-garis sempadan Islam. Minta maaf kasar sikit. Dalam masa mengajar tak apa kasar. Luar kita kena buat baik tarik orang ni. Masa mengajar tak apa kasar. Tahu tu? Ni kena faham boleh. Pasal ini dia antara benda yang menjadi mabarik dasar dia. Satu. Yang keduanya macam mana Ustaz kalau sekiranya orang Islam bersama-sama kafir memerintah macam mana? Memang betul disebut dalam hadis sahih. Apabila orang kafir dah bersekongkol dengan orang Islam memerintah negara, maka tak boleh. Pasal di sana ada walayah, dia ada wala, dia panggil wala. Nampak tu? Dan kalau kita sekarang macam mana? Kalau sekiranya kita menang contohnya, kita latih orang bukan Islam sebagai menteri. Nampak tu macam mana? Kena faham di sini ada tahaluf siasi dipanggil. Tahaluf siasi maksudnya kita beri itu bukan kerana wala. Kalau dia buat salah tak kena ikut Islam, tetap kita akan lawan dia. Nampak tu? Itu maksud pelatihan orang bukan Islam. Jadi hak mana-mana portfolio hak yang memberi kuasa banyak sepatutnya tak diberi kepada orang bukan Islam dalam negara Islam. Ingat Malay. Itu dia. Jadi oleh kerana itu masalah ni betul hadis sahih, fatwa betul, tapi kena faham di sana ada hukum. Ada hukum
Taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azman. Berubah hukum dengan berubahnya masa. Okey? Jadi makna memang betul orang Islam tak boleh bermerintah sama orang kafir yang mana walak kepada pemimpin orang kafir tersebut tak boleh. Kita boleh beri dia sebagai portfolio untuk menjalankan urusan saja, pelaksanaan. Dipanggil wilayah tanfiz. Okey? Yang membuat dasar tak boleh. Itu kaedah cukup negara Islam. Nampak tu? Tanggungjawab kita besar Nampak tu? Merasa faham tu. Kedua hari. Bahala apalah, alhamdulillah. Itulah untuk pada hari ini.